Saya Judith Faustina dan kini saya berada di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bagi majlis penutupan Minggu Terbuka Akademik 2024. Hari ini kita berkumpul di kalangan orang ramai untuk meraihkan usaha staf-staf Akademi Pengajian Islam 2024. Saya ada beberapa soalan untuk Puan. Kenapa Puan rasa Minggu Terbuka Akademik ini penting untuk Akademi Pengajian Islam? Minggu Terbuka Akademik ini diadakan saban tahun. Kita ada ceramah, sesi perkongsian daripada industri. Setiap pelajar diberikan bajet keuangan yang tertentu untuk membuat perancangan bagi setiap booth yang diberikan. Puan rasa apa aspek yang unik Minggu Terbuka Akademik tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang lepas? Pada hari ini, kita ada majlis penutupan yang dirasmikan oleh YB Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar pada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang sudi merasmikan program penutup kita pada tahun ini. Itu sahaja bagi majlis penutupan Minggu Terbuka Akademik 2024 Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Tahniah kepada semua yang terlibat. Saya Judith Faustina, The Morning Post.